Cimo. Aku pergi mana-mana mesti akan ada orang nyanyi benda tu kat aku. Aku kalau konten Alif kan, boleh bawa diri aku sendiri macam mana aku bawa diri aku macam ni. Sumpah best. Boleh je, asal kau tak buat? Takkan aku nak cakap kepala bapak ni. Apa pula tak kahwin kau ni? Annyeonghaseyo. Nampak? Hai Man. Assalamualaikum. Selamat. Waalaikumsalam Man. Baru elok bodoh nak pergi apa je. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina. Amin. Bal, makan apa? Pergi itu duit tak cukup. Tapi ni dah dapat beli sebab itu tu buka modal. Sorry weh, dia memang busy. Macam tu aku dari tadi pun cakap seorang kadang. Itulah tu. Better aku cakap dengan Ya, belum. Kenapa belum? Sambil lagi. Weh, makan apa doh? Kenapa? Laksa weh. Ni buta kucing. Kau cakap muntah kucing. Kau cakap. Ni aku makan buta kucing. Au. Unik gila Mal makan nasi. Dah pasal. Itu yang mana? Bodoh bibir gue. Kau kena minum air suam weh. Kau minum air sejuk. Mana datang nak sihatnya? Bukan bibir aku ni semua ni pecah dalam-dalam ni. Aku rasa sebab ini kau pakai braces tu. Bukan, memang efek dia. Ni apa? Yalah kunyah lah dulu nasinya weh. Tekak aku. Takkan braces sampai tekak. Dekat tu lain cerita lah. Yang ni bibir. Lepas tu minum air sejuk. Macam mana? Yelah susah sangat. Lagi aku ni minum air sepanjang. Tak payah aku air semayang. Air apa tadi? Kau sebut air apa? Air semayang. Ya ke? Apa dah tu? Dia tekak aku pakai braces. Mak kata belum. Bila masa pula aku cakap tekak kau pakai braces? Dah kau kata sebab braces dah kau tekak aku sekali. Aku cakap bibir anjay. Dengung. Aina nak mengaji ke? Tapi ramai suruh aku makan minum ni duk air bubble. Diorang cakap air bubble tu boleh sihatkan daripada demam. Air bubble lah ya, apa siap? Air jenama bubble tu. Kak Mamak berlambak weh air tu. Air bubble? Ya, dia punya font is bubble. Kau tak payah tengki-tengki aku. Tak tengking lah anjay. Dia makan juga. Mau pilih-pilih mamak ni. Sedapnya Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Boleh hisap pot. Yang tak boleh hisap member punya. Rokok tu member punya. Kalau rokok sendiri tak apa. Aduh, aku fikir lain pula. Rokok member tolong block. Nanti kena influenza. Wih, sedapnya telur. Telur Aina. Tak, masa aku telur yang telur Maggi tu lah. Bila pula Aina telur? Belum. Kita tengah potluck ni, makan kan? Ya tu. Aku diet lah weh, kau nak makan lah. Kau diet ke tak diet ke macam itu juga. Itulah aku. Kalau aku kurus nanti dah orang confuse. Mal ke melu? Sampai besar je. Tak pakai duit kau lah. Tak lagi aku nak makan pedih pun. Dia masuk ni tadi dah sedap. Raya datang tak? Datang balik. Yang hantar. Kau kena order sup-sup Mal aku rasa. Kau tak boleh makan benda-benda kari. Kau ni makan banyak. Aku dah macam mak-mak dah ni. Makan macam
suara kuhulu tapi kurus ke ke? Makan jangan boleh sembarang makan. Kurus boleh sembarang kurus. Main counter fight tengok. Bawa 80 orang sini kau tengok pelanggar kita. Kau tengok. Itulah Tuhan bagi dia sakit, bagi dia diam. Kalau makan kadang-kadang 2 pinggan. Tapi dah- badan dia macam itu. Weh, suara pijat macam suara Sofi kan? Aku dah bergaduh tadi. Ah. Banyak dia ni. Tapi dalam sendiri kan. Dalam sendiri. Dalam luar ni kau settle sendiri lah. Tapi nak mengamuk-mengamuk Period ke? OV pula pasangan. Okay guys, kita bersama dengan Mal Kodok. Dia akan basuh tangan dia kanan dan kiri. Setelah itu ambil sabun. Picit. Jangan vandalism orang punya sabun. Gosok. Depan belakang. Garu-garu. Celah, garu-garu. Garu tangan, jangan garu belakang. Allah, buat belon. Tak jadi mal. Ma, ada orang. Kalau kalau buat video G2G video. G2G. Practice make perfect. Okey, basuh tangan. Inilah cara-cara untuk basuh tangan untuk membasmi kuman. Belilah sabun Mal. Bayangkan kalau Mal keluarkan produk sabun cuci tangan. Muka dia pula, ngeri nak basuh tangan. Membasmi kuman ke tak ni? Weh, random gila kalau produk Mal keluarkan adalah sabun cuci tangan. Mal, ada terfikir tak Mal? Dia kan dengar pun dia keborak ni. Aduh. Jam aku basah pula dah. Ya Allah. Dia buat macam kat rumah. Habis basah jam aku. Allah. Aduh. Allah. Macam mana nak lap ni? Mari sini aku lapkan. 2 minggu lah, lepas tu baru aku bagi balik. Dia memang Sofi, diam Sofi. Weh, kodok hand wash. Kodok and wash. Kodok wash. Lepas tu nanti Mal bagi kat kita suruh kita buat review. Bubble. Anjas. comel Mal Kodok. Komen sumpah tak ada. Comelnya. Sumpah macam kodok. Mal kosh. Woi, Aku langgar lah. janganlah. Jangan pergi bau masa. Masa? Bang nak ambil gambar bang. Oh, join item ya. Saya dah keluar item dah bang. Weh, kenapa orang suka tanya kita lah? Orang tanya kita, kenapa Melu keluar AI team? Kenapa Aina keluar AI team? Kenapa? Malko. Aduh, korang suka-suka pula. Mana pula dia duduk ni weh? Tak tahu. Aku rasa dekat tepi ni. Oh, aku rasa dekat kaki lima ni. Boleh ke dalam live MEROKOKO? Boleh, aku dah pernah try. Dia follower yang 600,000 kat atas saja boleh. Damn. Berlagaknya, ya Allah Tuhanku, naikkanlah followers aku juga sampai 900k. Amin. Confirm malam ni 170k followers aku. Kau masuk hari tu berapa follower kau? 8k. Oh, mana ada? Tak sampai Kalau kau masa boleh masuk? Haa. 1,000-2,000 lah. 1,000 ke? 1,000 tak silap follower kau. 1,000-2,000 macam tu. Oh ya? 2,000 dah. Ya. Kira macam 100k followers. Ramai manusia dalam dunia ni. Aku follow kau dalam 1,900 dekat 2K tu. Belum. Itu berapa ya? Masa kau masuk hari tu berapa? 1,000. 190. 190 maksudnya naik 210 lah. Ya kot. Mungkin korang. Oh, kira je kau siapa masa aku masuk tu kau lebih kurang aku dah follow kau. Ya kot. Kau buat apa? Aku kan kau lama aku kan tinggi. Lepas tu kan aku dah ban aku buat baru. Lepas aku buat baru Baru berapa masa tu? follower Ramai. kau lebih kurang.
Engkau 2 lebih ke 3 lebih? Tak, 215 aku. Aku ingat ni, aku 215. Masa aku masuk AI. Belum komen. Sebab kalau nak cakap, korang tengah cakap kan, saya aku type lah. Aina sakit. Aina nak sakit? Apa ni? Oh, Aina nak sikit. Botol ke? Betul. Aina nak sakit, boleh aku bagi sikit. Tak payah kot. Aina Kau tahu banyak tak? je. Man, tahu engkau jangkit demam tu dari aku. Sebab aku demam tau masa aku tolong kau dekat Ni bulu. bukan influenza kan? Mana, tahu, aku tak mana check. dia tahu? Aina tak pergi check pun. Dia demam biasa boleh pergi influenza. Tapi aku ada dengan Aina. So should be aku pun kena tau. Kalau nak kena cakap influenza lah. Kan aku lagi lama, aku lagi jumpa Mal berderet 3 hari. Influenza ni kalau antibody kau kuat, dia takkan kena. Ya Allah, ya Tuhan ku, Alhamdulillah. Tapi kalau kau ni dia bukan antibody kuat. Kau ni anti kuat makan. Taklah, anti nyah dengan aku. Anti kuat makan. Nanti kalau aku kurus, kau dah tak boleh hak. Influenza ikut orang, ada yang teruk, ada yang tak. Macam aku lah, influencer kuat teruk. Influencer pula. Influenza aku teruk. Macam bapak borak influenza. Yeah. Kok yang rompong? AI Cimo. Tak, aku pergi mana-mana mesti akan ada orang nyanyi benda tu kat aku. Yelah, lagu tu kan ciptaan kita. Tadi aku pergi premiere movie kan. Aku tengah jalan kat dalam hall tu, tiba aku dengar AI tu. Aku cakap, Weh, diorang memang tengah kemarut lagu tu. Kita boleh masuk AJL. Kau punya ni jam rawan jangan cek prof. Cikgu Tihania apa benda yang dia borak ni? Cikgu pula ni. Kau cikgu mana ni? Thank you korang yang cakap 170k. Thank you korang. Besok dah boleh buat makan-makan lah kedui. Besok aku dah buat boleh doa ada tak selamat. belon 170. Yes. Tak payah kot. Itu kau. Tu Macam mana nak tengok follower lah? Aku berapa follower tu? Ya tak payahlah Mal. Kau satu malam dah boleh dapat 200. Kalau tak aku nak tengok berapa je. Aku pun tak tahu Mal. Asal aku tak boleh tekan lah. Aku tengokkan Meh, aku tengokkan. Kau boleh tekan. Kau ada 607.6. Wow. 607.6. Melu ada 170.0. Betul lah orang cakap. Kalau live dengan Mal dengan Aina lain macam. Tolonglah. Sekejap dah sikit ni. Ulu-ulu. Kalau ada baju plus size. Aku lapar lagi. Weh, memang tak cukup. Kau kena beli dua. Lapar lagi siap. Meja dia sikit. Aku rasa dia ambil separuh. Kira dia makan separuh, dia bagi kau separuh. Maggi dia macam sikit sangat. Asal Dah mal berkurang tu. Asal mal berkurang. Mal berkurang. Takkan follower aku berkurang. Mal ni kot. Mal lain kot. Siapa rasa dia permanen? Nenek saya. Alamak. Engkau tanya soalan macam mana kita nak menjawab ni? Nenek saya rasa nenek saya dia akan jatuh permanen lah. Jatuh permanen. Ya. Yeah. Kau ni ayat BM kau ni. Pipi Aina makin bahagia. Tolong jangan tegur Selagi dia tak over daripada saya, it's okay. Aku kalau konten Alif kan, boleh bawa diri aku sendiri macam mana aku bawa diri aku macam ini. Sumpah best. Boleh je, asal kau tak buat? Takkan aku nak cakap kepala bapak ni. Tak adalah, masuk aku benda tu boleh sensor. Cuma kau tukarlah kepala kerusi ke. Kau tukarlah, tapi still guna perkataan intonasi kau. Kepala kau meluk macam tu ke, contoh. Sebab kadang masa itu aku banyak tapis tau. Sebab diri aku kalau betul-betul ni
Kau tengok bukan maki lah maksud dia. Nada tu dia tinggi. Kau orang Melaka weh. Okay. Ni aku nak cakap sikit ni. Belur dengan Aina. Kau ingat tak hari yang Aku agak lah. Dia memang macam tu. Sikit lagi aku nak bagi pick up line. Tapi dia dah keluar tak apa. Dia dah pisang lah tu. Aku ni kalau buka kamera ni sekarang. Memang dua tu mana ni? Ya. So better aku tak payah buka. Weh, aku sebenarnya dah nak tidur. Hai follow Mal. Follow kita orang. Follow lah saya dan Aina. Apa dah cerita nak cerita? Aku nak tidur. Oh, Mal nak closing kedai mamak. Anjay lah aku nak cerita. Kau nak cerita juga. Mal Kedah melo. Oh, Mal Kedah ke? Studio bang. Patutlah. Orang Tara. Sedapnya laksa dia weh. Padahal tak pernah makan. Aku tak pernah makan laksa dia. Ya, tak pernah makan. Aku kan tolong dia kan. Lepas tu bila aku balik rumah, aku bawa balik laksa. Aku nak letak atas meja, aku tidur. 3 hari berturut-turut aku letak laksa atas meja, aku tidur. Lepas tu laksa tu buang lah. Mak kau buang lah. Tak, family aku makan. Dang. Weh, aku pun tak sempat nak makan. Weh, balik penat aku tidur. Kesian pula laksa tu. Mula buka kamera tak boleh. Nanti korang kata Mula Trisha. Saya memang separuh skin. Dah follow dah, terima kasih. Suwarda Anwar. Wow, sedapnya nama. Orang Indonesia kah kau? Weh, aku lapar lagi lah. Ya, pergilah buat Maggi. Makan kat kedai je lah. Aku nak try live macam Mal lah. Nak tengok mantau view naik. Kau kalau kau rasa kau tak nak, pergilah kau. Kau pergi berampus lah. Mampus. Itu cara Mal. Cara Aina kan yang macam tuai padi, makan padi. Apa yang klasik tak tu? Kau kan tengah viral dengan kacik-kacik kau. Dengan telefon baby yang call tu. Diorang nak tengok yang tu. Aku sekarang dah ni dah jadi klasik. Maksudnya bukan klasik, klasi macam kalau ketawa. Faham era lepas jumpa Merkin tadi. Anjas. Weh, bestnya pergi Klepet lah. Klepet apa tu? Preview Pre-wedding. Pre-wedding. Amin. Jumpa sis Jo tak? Jumpa. Weh, handsome gila Markin. Jas. Apa sebab aku cakap dengan kau? Macam Korea. Dia tinggi tak weh? Ke dia macam paras kau je? Kau nak tengok tak? Tak payah kot keluar lidah. Okay. Tuai padi. Mesti handsome kan? Mesti dia wangi. Oh my god. Damn. Can I touch him? Wow, hot. Dia tanya aku, Aina tangan Merkin besar tak? Kenapa kalau tangan dia besar? Aku tak expose gambar ni. Kalau dia tangan dia besar kenapa tu lah? Kau Tak, dia yang tanya aku, Aina saiz kaki Merkin berapa? Apa punya soalan? Baik kau tanya. Kalau dia tanya aku, kuku kaki Merkin panjang tak? Dia pakai stokin korang. Janganlah ngok sangat. Kan aku pergi kat dia. Hai Merkin, nak tengok tangan? Kaki tilik ke? Pergi. Hai, saiz kasut berapa? Tak ke macam suspicious? Tadi ada orang tanya aku, mulut dia berwangi tak? Aduh, nak kena pula. Dia orang tanya saiz telinga Merkin. Lepas tu tadi dia orang cakap, apa ni? Bau Merkin, bau wangi tak, bau apa? Macam aku cakap bau bunga cengkeh. Wih, busuk bodoh bunga cengkeh. Dia bawa 4 sekawan tu. Bawa spa tu. Bau serai, gitu-gitu. Anjay, bau tom yam lah kalau bau serai. Itu tom yam. Aduh, bau bawang. Tak nak, bau bawang ni kalau bau serai boleh terima lagi. Lagi, serai campur pudina, deng. Merkin 2.0 saya minat Aina lah. Mana Merkin 1.0? Takut aku kalau betul Merkin masuk dalam ni. Jom aku dah check.
Belum, tak nak. Korang tengok je muka Aina, okey? Korang tengok je muka zaman saya waktu form 6. Bestnya ada form 6. Aku tak ada form 6. Aku terus habis kod lah. Form 6 nampak macam geng-geng yang tak berjaya masuk universiti weh. Bukan, dia macam kan sampai form 5. Lepas tu macam kau ada extra form. Kau faham? Aku tak ada. Aku skip umur form 6. Tak apa, ni untuk orang-orang ni je, istimewa je. Istimewa dari akal. Lambat lagi ke Merkin nak masuk? Korang tag lah Merkin 1007 ni. Tag lah Merkin. Saya percaya dia tak tidur lagi. Saya korang tag. Kalau live saya tadi dia kata kat aku, dia kata banyak dia dapat mamak tu. Dekat live saya baru korang tag Mirul Aiman, okey? Weh, kau salah satu je lah weh. Asal banyak lah. Tadi tu sebab tu je ada. Alah, kau tahu kan aku dah lama. Aku lagi lama. Aku lagi hidup daripada kau tau. Apa kau dah lahir? Ya, lahir-lahir terus Mirul Aiman. Dia pun saing-saing kau je lah. Takkan kau lahir-lahir, betul kau dapat tahu macam kat ward belakang ada artis bakal lahir. Okay, kita share. Jangan gaduh pasal lelaki tu lah. We not level gaduh pasal lelaki. Saya minat malu. Oh my god, thank you doh. Janganlah banding kat kita orang. Sakit dah. Oh lama. Kita dah banding dengan korang ke? Tak ada ke? Lawannya Aina. That's why lah dia jumpa Merkin orang tadi. Malam tadi ke? Mirul Aiman 27. I know. Saya tahu tinggi dia. Saya tahu. Serius lah Mirul Aiman 27. Aduh. Jauh lah dengan aku. Weh, kebetulan aku memang selesa nak berkawan dengan orang yang 5 tahun atas aku. Kebetulan. Wis, memang kalau kahwin umur 5 tahun jarak, super sweet tu. Aku aminkan. Aiman kan? Mirul Aiman. Sedikit aku lagi. Aku ni jenis kalau rasa aku tak suka memang aku sepak je. Tak nak cakap macam tu. Request lah perempuan ni. Semua Aina sepak lah aku Aina. Tu ludah. Mana melu? Stand for melu. Itulah tu. tiba-tiba ada stand for Melu punya hashtag justice for Melu. Tak baik lah korang. Stand for Melu. Sumpah aku tak boleh tidur Siapa? Siapa tanya? Aku teringat yang Aslam buat kat Abel. Ya, aku pun baru tengok tadi. Macam, siapa? Abel dia cakap apa? Siapa tanya? Tadi yang Abel. Rindulah. Jadi kita pergi office tak? Saya saja, boleh tak? Nampak desperate sikit. Saja je macam nak pijak kapet AI tu je. Betul. Tak payah kot kelepek. Weh, macam mana aku dapat invitation macam tu? Macam best je. Dia tak nampak aku ke? Taklah, aku dari before masuk AI, TGV kadang-kadang panggil aku pergi premium. Oh, faham. Di office ambil power bank. Aku rasa power bank aku tu dah digadai. Mungkin dah pakai duit minyak lah. Kalau perasan, kalau ada orang tu tiba-tiba beli power bank baru, saya rasa dia dah gadai power bank saya. Dia dah switch. Pak kata Syami tak matang. Apa ni? Tak matang-matang. Power bank jadi subsidi. Dang. Weh, power bank tu worth it kot. Function kot. Anya, kenapa gelap sangat bawah mata tu? Kalau bawah mata saya biru ke kuning kan pelik. Nanti korang kata Aina kena abuse pula. Melu tidur lah esok solat Jumaat. Weh? Siapa yang cakap aku solat Jumaat tu? Mari sini. Aku letak kau dalam baju aku.
Tengok puas. Lelaki ke perempuan? Boleh juga. Sebab tu supporter bagi dia power bank lah. Siapa je bagi dia power bank? Syafia. Biar aku tak makan lagi makanan-makanan yang Ailo punya. Ya, semalam aku kemas bilik kan. Lepas tu aku jumpa hamper Ailo dengan yang satu lagi. Aku letak kat luar sebab aku tahu adik-adik aku akan ambil macam Macam all in that lah. macam kalau kucing tak makan lama, lepas tu kau goncang tong makanan dia. Snowy lah, Snowy. Snowy behave lagi. Aina botak ke? Kenapa? Yeah. Aina botak korang. Dia ada dah tepi je sikit sideburn. Macam Pira. Ya, betul. Ana kowe tak tidur lagi ke? Esok nak cuci kowe kat rumah orang. Tidurlah nanti mata jadi panda. Tolonglah korang. Kita orang tengah tidur lah ni. Aina sudah jemaah tak esok. Aina esok ada ni korang. Ada juga. Benda macam Kylie Jenner. Saya pun terfikir. Kylie Jenner? Tak payah kot Kylie Jenner. Aku lebih kepada macam Anak kowe kata, anak kowe ni yang do you wanna build a snowman? Tu Ana Ana Joblin. Bukan Ana Joblin cerita tu. Rampas Melo British short hair. Oh my god. Kau nak tengok ke? Sekejap saya buka kamera. Ready? Aina lawa baju kau Aina. Baju baru ni. Macam Korean. Aku dah tengok live kau siang tadi waktu kau make up. Tak payah kot. Apa tu kau cakap kau asyik penat pakai jeping? Oh ye. Sekarang ni kan kau bila event ke apa ke kan, tema dia pink putih. Penat kan? Tapi sesuai dengan kau masalahnya. Ya, aku pula dah kau tengoklah fit aku sekejap lagi. Tudung putih, tudung pink, tudung putih, tudung pink. Ya, faham. Dia macam dah apa lagi aku nak gaya kan ni? Mungkin kau boleh kena. So cute. Tak semua tu dapat orang tadi. 300 sikit dah. Korang nanti kalau cukup 200 sikit buat cerita kat saya juga dah. Tak nampak 200 sikit kat depan. 200 sikit, 300 sikit. Banyak je bantal weh. Ya Allah, semua pink. Nasib daun kat belakang tak luar pink. Mula buka kamera. Tak nak, apa ni pasal paksa ni? Ya Aina, aku rasa aku tak sempat nak datang 24 tu. Confirm. Tak pelamal ada tadi kan? Sorry tu, ada job pula. Tak payah kau buat muka macam tu, kau buat aku salah. Seraput sih. Nanti aku delivery bunga je lah. Tapi tak mampu lah bagi yang Belas tu. Mungkin orang lain yang mampu. Tak ya kot. Nenek merajuk, kau pasal tak muka Aina kau dekat-dekat ni memang nampak muka tu dah macam tua ikut filter tu. Sebab dia punya aura tu dah ada. Faham tak? Kik lagi nak. Yelah, aku pun nak tidur dah. Aku akan keluar 3.45 lah. Okay, sorry Aina. Nanti kalau aku pergi aku datang, okay? Aku tengok dulu channel. Korang janganlah jadi batu api, bangang lah. Nanti aku sambut awal lah 23 ke. Sorry lah tak dapat datang. Aku boleh buat. Ada job macam muka Aina macam muka Aina. Sorry.
Tuan-tuan korang, saya nak pujuk ni. Ayolah, okey. Aku keluar Tak jatuh buat macam tu. Nak, nya. Sekejap. Bye, Aina. Dia nak kick aku. Bye, Aina. Good night semua orang. Korang pujuk Aina tak saya tau. Bye-bye sini. Kenapa aku bye-bye betul-betul? Bukan korang nampak aku pun. Jumpa kat batu nak keluar aku tu lah. Tak apalah, aku keluar sendiri. Macam nak tekan lah, aku lupa. Tak payah jadi ikan weh. Blop. Macam mana kau buat weh? Macam menarik je betul. Tak nak lah kau tiba nampak aku. Weh. Okay, tak. Baru nampak pakai serkup. Pula. Aina bawa dia. Nemo, do you want to be a snowman? Oh. Aina cuba hiburkan diri korang. Inilah dia pertunjukan Aina pada pukul 3.47. Semoga korang semua terhibur dengan perangai Aina dan support Aina. Okay? Nanti saya ni lah. Nanti korang buat live tau ramai-ramai. Serentak pada 24 di bulan. Aina, aku keluar dulu tau. Good night, Nah. Weh, sumpah aku tak boleh nak buat apa-apa. Buat macam mana? Alah. Kena dia mai. Teman-teman. Tak, aku bukan diam sebab kau tak datang combo. Sebab kau kata muka aku macam nenek walaupun tak pakai filter. Weh, sumpah. Cuba kau tak ada dekat-dekat. Sumpah sama. Aku cakap aura kan tadi. Aura. Itu macam Ana jogging lah. Tak, muka aku macam pengaut sampah. Raja tu nak guilt trip, nak biar orang kecam aku pula. Dia orang kata, tengok tu sebab Aina malu cakap muka dia macam pengaut sampah. Weh, kau faham tak? Kau merajuk betul ke weh? Kau faham tak? Kau punya aura bila jadi nenek tu menjadi. That is a positive thing. Kenapa otak kau tiba-tiba negatif ni? Apa ni? Ada kisah? Duh. Weh, dah lama tak buat benda tu. Belum macam Cik B, diam. Selalu Aiman pujuk. Terbaca, sorry. Melu bukan Ana jogging tapi Ana jogging. Diam. Melu shaming. Melu shaming apa ni? Hashtag pula tu. Tadi hashtag stand for Melu. Ni hashtag Melu shaming. Korang dengar saya cakap muka dia dah macam ada. Dah lah penat explain cakap pun sekejap lagi orang kata aku mengata pula. Ni 1.3 tu Melu. gitu je dia. Aku dah lah paling sensitif bila orang komen, Aina buka lah filter nenek tu. Padahal aku tengah tak pakai pun. Sekali keluar daripada mulut orang yang paling aku percaya sekali. Weh, sorry. Tapi nanti aku call Merkin, aku ngadu kat dia. Aku harap Merkin angkat lah call kau. Sebab dia tengah on call dengan aku. Dah sayang? Tinggal lah. Baru jumpa sekali terus sayang Tak faham kat aku. Ni yang mulia tu menggelentat. Tak tahu menggelentat. Nak mengadu tu. Korang screen record Asalkan kau bahagia Aina. Asal kau tahu dunia ini tak seperti mana yang kita inginkan. Ada kalanya kita di atas. Ada kalanya kita di bawah. Seperti yang kau tahu, aku tak pernah berada di atas. Aku sentiasa di bawah. Dah ke? Hello? Kau tengok komen orang lagi dahsyat-dahsyat tau. Merkin cakap dengan nenek dia. Kau tengok komen-komen dia orang ni. Kau yang ajar dia orang. Aku pula ajar. Aku tak ajar apa-apa. Orang dah tak cakap dah macam tu kat aku lepas aku marah. Okay, so kau kena marah aku dulu lah. Okay, 3, 4.
Hoi, aku nak tanya ni. Suka Aina atau suka Oh Weh, sumpah kau scary. Kau macam kau tengok cerita malam terlarang tak weh? Macam ikan weh. Takut weh. Weh, aku tak pernah cakap muka kau macam binatang apa-apa eh. Adalah. Tadi kau cakap macam Ana Joblin. Itu bukan binatang. Weh, sumpah. Aku rasa Kau perasan tak? Saya tak pernah cakap muka Melu macam panda ke. Saya tak pernah cakap. Itu muka aku macam ikan, macam nenek. Okay, Aina. Sorry, Aina. Aku kata muka dia macam Ana Jobling. Macam labu. Labu okey lagi kau ni binatang. Dia macam tiba-tiba kata melum ke kau macam ni. Dia melum beruk. Weh, beruk teruk sangat. Aku pakai kau ikan kot. Ikan busuk Weh, makan juga kan? Tapi kan bawah hanyir. Lepas tu letak limau lah weh. Apa aku boleh buat kalau ikan tu hanyir? Letak limau. Lepas tu letak cili, letak bawang sikit. Steam atas air. Dah jadi ikan steam sedapnya. Ikan patin je hanyir. Okay. Sorry Aina. Sorry doh, sumpah sorry. Mula macam penguin. Tak baiklah korang ni. Tak apa, cakap je. Kalau boleh korang cakap je macam bas, lori. Kalau nak lebih tepat, macam isteri masa depan awak. Apa benda kau ni? Aku tak faham. Ikan bandaraya. Ikan bandaraya jangan main-main Tangkap kau sekejap lagi. 2 cuma 4.5 okay. Wah, order pula. Pause lah satu. Bayar slot sejam live. Dah nak minta kita buat lawak free. Kacip sangat Weh, kacip sedapnya makan nasi. Weh, lama tak ada ayat. Tak sebut ayat tu. Apa besar lengan Aina. Bila masa lengan Aina pula ni? Macam mal lah Aina. Ya, diorang adik-beradik sebenarnya. Kau tengok dagu aku dengan hidung aku sama tajam je Oh, ya tu? Wow, indahnya ciptaan Tuhan. Hidung Arab-Arab kan. Dia bapak kau memang Arab kan? sorry. Ana la jaya ulak irga isma' ana sabri Nah, aku tak pernah perasan ada lalat kat hidung kau. Betul ke ada lalat tu? Sumpah lah. Aku tak perasan tu. Ini hinaan juga ke tak kan? Ini pujian. Hinaan? Dah lah, lepas ni aku diam je lah. Apa keluar mulut aku semua hinaan. Yeah. Shut my mouth. Majuk balik. Itulah tu. Saya tak boleh lah korang. Saya memang agak kasar sikit. Joy killer melum kan. Joy killer pula. Kalau Arab dia pakai tudung macam ni korang sekejap. Ni macam Arab maklum lah. Arab lah ni. At-tahiyah wafsan. Ni sikit lagi boleh buat musically lah. Apa? Arab belakang lah. Nampak banyak scarf. Tak lah, kan dia suka pakai tudung yang Lapis-lapis. tudung material yang ni tak, material apa, pashmina. Kashmir. Come in time. Ataupun Aina Tasnim. Aina Tasnim bukan tulis macam tu. Favorite singer kita dah melahirkan anak. Najul Latif. Tahniah, semoga kita jannah. Apa ni? Aiman dah tidur ke? Tak tahulah weh. Macam Dahlia Rizal pakai. Ya. Aina macam Dahlia Rizal kan korang? Taklah, Aina dia macam siapa nama pelakon tu? Aduh, siapa nama pelakon? Izara Aisyah. Mula kan macam Rizal siapa pula?
Tak sangka Aina macam bosan je. Ya, dia bosan dari nak tidur lah tu. Jadi dia sleeping beauty lah. Good morning guys. Ya dah pukul 4 lah. Good morning. Apa benda empuk iPad tu aja. Okeylah korang layan-layan lah. Saya nak tidur dulu. Good night semua orang. Good night Aina. Bye Aina. Aina buat ada malu. Ui, korang betul tak halau aku Okay, bye. Korang jaga Aina dulu Yang biar dia live sampai tidur. Aina. 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 Bye Aina. Bye dah. Good night weh. Kau dah macam Barbie hidup yang dunia nyata dah takut Aku bagaikan anak patung Barbie. Serabut aku. Okay weh. Okay weh. Good night guys. Good night. I love you. Mungkin tengah tengok. Cepat. Bye semua orang. Aduh, macam nak tekan N ni. Tak jumpa pula button N. Bye. Bye dah. Dah lah guys. Saya dah tak nak minat artis dah. Sebab saya rasa kosong. Lagi-lagi bila korang bagi saya segala kata cacian yang telah engkau berikan, membuatku rasa kosong. Setiap tutur diperhatikan, kau cari cara putar belikan, kau jadikan diriku kosong. Tapi kini aku bangkit, membuktikan yang ku tak sakit dengan segala perit yang kau berikan. Kini aku pantas berjalan, bergerak ke hadapan, dan akan ku buktikan siapa diriku yang sebenar. Okay guys, saya nak tidur. Good night. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Good night guys. Kini aku sleep call CEO Comel. CEO Comel, saya tak ambil nombor awak pun. Ada Arul ke? Kenapa saya tak nampak Arul masuk? Oh, Arul nak dengar saya nyanyi lagu kosong ke? Saya akan nyanyikan. Kosong. Segala kata cacian yang telah Arul berikan, membuatku rasa kosong.
Setiap detik diperhatikan, ku cari cara putar belitkan, ku jadikan diriku kosong, kosong, oh, oh. Kini aku bangkit, membuktikan yang ku tak sakit, dengan segala perit yang kau berikan. Kini aku pantas berjalan, bergerak ke hadapan, dan akan ku buktikan siapa diriku yang sebenar. Benar Arun. Lagu lain? Tak apa. Tidur Aina. Okey. Arun ada nak request lagu lain? Aina si dagu 2. Yelah. Hinalah lagi apa yang ada kat muka saya. Tak apa, walaupun korang hina saya janji insyaAllah saya tak akan hina sesiapa. Selagi saya masih waras, saya tak akan hina orang sekeliling. Nak request time nyanyi boleh mute? Boleh, itu kepakaran saya. Itu kepakaran saya. Saya memang jenis tak ada masalah. Okay, go. Lagu apa? Okay, boleh Arul jap. Arul nak lagu apa? Korang nanti kalau Arul dah komen lagu apa, beritahu tau. Kini aku bangkit, membuktikan yang ku tak. Ultraman 3 tau. Boleh? Sekejap. Tak ada masalah. Saya jenis layan semua orang sabar hati je. Mute sebab request daripada klien nak saya cover lagu sambil mute. Nyanyi pakai hati kan korang? Macam mana? Merenung keluar jendela. Macam mana korang tahu saya nyanyi lagu tadi? Tu je lirik saya. Apa yang buruk sangat ni? Mensyukuri segala nikmat yang dikurniakan di dunia. Kau berikan ku kekuatan untuk berpegang pada jalan. Penuh dengan cabaran, ku tahu ku ada Tuhan.
Karena kau yang satu yang setia bersamaku di tengah ku jatuh bangkit kenamu. Ku tahu ku ada di sisiku semua dan Tuhan mencari keredaanmu. Penat dah guys. Kamu saya berdengkur. Dah guys. I want to sleep. Okay. Bye. Ku sangka dirimu yang terbaik untuk diriku. Awalnya aku berharap padamu selamanya ada di sampingku. Mungkinkah itu semua hanya mimpiku? Manisnya kenangan sangat bersamamu, kini terpaksa melepaskanmu. Biar ku mencoba sedaya upaya menerima segala kenyataannya. Tersiksa Misalnya kau suka indahnya bintang, indahnya bintang, berkelipan hati tersiksa menahan luka. Kini ku disakitkan, ku tetap berdoa engkau bahagia.
itu dia penutup untuk malam ini guys. Shout out to Aro. Kalau tadi saya tak ambil ukulele ni, mungkin kita dah end. Yeah. So I want to sleep. Okay guys, so let's sleep. Alhamdulillah akhirnya. Shut up you. I know lah your voice is very sedap one. Terima kasih Arul sebab bagi peluang untuk Aina tunjukkan bakat yang tak seberapa ini. Terima kasih kerana sudi singgah di live kecil ini. Aina berjaya buat saya terlelap. Dia antara dua je. Antara korang terlena sebab dibuai-buai ataupun korang tak sanggup nak dengar. Okay guys, nyanyi lagi. Nak tidur lah hampa. Bye hampa. Bye hampa. Bye hampa. Bye hampa. Kita orang terlelap sudah ya kah? Kau terlelap kah? Bye bye. Who is this? Anda masih tidur subuh-subuh ke tak lah? Saya suka bangun pukul 1-2 pagi. Saya memang tidur pukul 9. Lepas isyak tu saya tidur. Okay, hampa. Bye-bye, hampa. Bye, hampa. Good night, guys. Nanti tolong endkan Baik korang panik. Siapa yang kena screenshot dengan saya? Baik korang panik. Siapa yang cakap sampai membuatkan saya screenshot? So korang get ready lah. Siapa yang akan digosipkan? Korang ready je. Esok saya spill. Ada komen kena filter. Okay, SS saya pula. Okay, tak nak. Apa ni? Bahaya ni, aku ni kalau senyap ni. Okay guys, bye bye, good night. Bye guys. Siapa yang ni? Tak nak lah. Kalau korang ada dengar bunyi mesin rumput tu, kawan saya tidur. Satu cowok temanin aku. Enggak mau, enggak malu ya kamu, enggak punya maruah ya. Kamu enggak punya maruah ya. Emang enggak bisa ya kamu cari kerja yang lebih bagus gitu kan, lebih suitable gitu. Enggak perlu sih kamu jualin diri kamu di sini. Ya si cantik enggak mau kayak gitu, kayak enggak punya akal. Ya, si cantik. Namanya si cantik, tapi kayaknya perangainya enggak cantik ya. Perangainya jelek banget. Jujur sangat tu Naya, tak salah pun saya jujur. Kan betul tak guys?
Isn't that right? Nama dia Nabila. Tu dia bang nama Nabila perangai macam apa tak tahu Betul dia sedar diri. Ya kan? Itu kayak gini guys. Kalau kamu misalnya kamu lagi buat salah kan? Masa campur nih. Itu kamu buat salah terus kamu nggak sengaja nunjukin gitu, ya itu nggak apa-apa karena kita juga nggak bisa berkata apa-apa karena nobody is perfect, you know. But if you do something wrong and then you like secara sengaja gitu kan nunjukin gitu kayak siapa yang mau visit teman dong manis-manis gitu kan, itu kamu sengaja itu. Nah jadi nggak salah kalau kita mau membahas gitu kan, it's different. You understand? Ya gitu. Jadi misalnya kalau kamu pernah atau sedang buat salah gitu, ya nggak apa-apa. Kamu coba perbaiki dirimu. Ya ini malah ditunjukin di sosial media. Kayak nggak punya rasa malu. Apaan sih? Tiap malam lagi komen di live orang bilang mau video call. Apaan sih kayak gitu? Gak bisa kayak gitu. Tak tidur ke?